mencari senang manusia, tapi tak tahu mencari senangnya Allah. Kita buat sukanya manusia, tak buat sukanya Allah. Akhirnya hubungan dengan Allah kita sakit, hubungan dengan Allah kita koyak, dan ibadah yang ada tidak membantu kita jadikan. Akhirnya jangan rabun, jangan rabun, ada muka belum mulai. Ada sikit lagi, kalau kamu nak tanya, kamu tanya. Ada sebab saya ada nota, tak ada apa-apa. Saya tak konsep sebab itu. Alamat saya belajar begini. Yakin kamu dewasa Quran tu yang rasa rasa nikmatnya Al-Quran. Ini kekuatan. Kalau baca kata Luqman Hakim saja, betul nak habis pun. Baca surah Luqman Hakim saja sampai mati tak boleh ubah lagi kalau tak buat. Jangan sekutukan Allah. Pergi bohong, pergi tentu, pergi sini ramai sana, ramai sana. Ikut kata ustaz yang apik tu orang dekat. Ini ayat dia dah telinga, dia dah sakit juga. Saya kata yang apik bukan orang. Orang jadi penyebab yang suruh apik Allah. Nak balik kerja. Saya ada kawan saya sampai cuti tanpa gaji 6 bulan sebab takar peti emas hilang. Peti emas semua hilang, kena curi. 6 bulan sakit jiwa. Punya sayang dengan aku. Kalau bagi saya kata mungkin tak zakat. Itu Allah nak bayarkan zakat, tak nak. Allah bayarkan hutang, tak suka ke? Allah lepaskan dosa kamu simpan kata tak pakai zakat. Tapi bila Tuhan yang tak ada, doktor cakap senang je. Itu masuk main-main. Mok saya dulu yang tak ada sekarang nak dapat susah. Allahu Akbar. Mati besok boleh selit kat tetangga tak kau tahu? Boleh tak boleh? Tak boleh. Maka sayanglah Allah dulu dan sayanglah apa yang Allah bagi kerana Allah. Saya minggu ini jiran yang depan luar, yang malam tadi seorang belakang. Depan rumah, belakang rumah, dua-dua rumah meninggal. Saya kata jangan sedih, ini fitrah. Setiap yang lahir pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Maka sekali lagi bangun oleh kuatan, kita tak jadi rabun. Kita bagus sikit ubah soalan. Ini mana dia bukan angka weh. Okay. Kita sekarang rabun. Kita tak nak rabun. Further, you are only seeing the immediate. Yeah. What we want is to see far away, jauh. Nampak? Jadi janganlah rambut jauh. Kita tak ada apa? Kita tak ada rambut jauh. Yes. Betul itu. Betul lah. That's right. Okay. Kita tak ada rambut jauh.
kita cakap dengan dia. Wah, Mbak, kita nampak yang dekat. Maka sekali lagi GPS kita mesti terus sampai ke syurga. GPS kita mesti jumpa alam kubur. GPS kita mesti jumpa alam barzah. Kita tak alam barzah kita macam mana? Tak, rumah ni bahagia, tenteram, ada aircon, tapi kita lupa ada matahari keluar. Lupa tak kena mati tepi pantai yang anginnya sepoi-sepoi bahasa. Sebab kita rumah kita dah ada aircon. Tak keluar dah. Kita tak melihat hebatnya Allah di keliling sebab rumah kita dah rasa macam hebat. Akhirnya kita tak kenal Tuhan. Terlupa nak terima kasih sebab tadi oksigen bagi apa? Kehidupan. Oksigen bagi apa? Pernafasan. Berhenti. Masih dulu-dulu nelayan pergi ke laut. Dia pakai apa? Pakai apa untuk dapat? Pakai layar lagi. Apa yang jadi panduan mereka? Kita melihat ke mana? Boleh tak ada ilmu nelayan tu boleh. Bulan lagi bintang. Mereka melihat bintang. Betul kan melihat bintang? Siapa yang bagi petunjuk? Baru cakap tadi. Dia pun tengok apa? Bintang. Petunjuk siapa bagi? Bintang. Sebenarnya tak? Sebab itu kita kata kita tak nak rambut. Kerana bintang tak boleh bagi apa-apa. Yang bagi dia petunjuk adalah maka sekali lagi. Biarpun tanpa GPS, kalau Allah pandu perjalanan kita, kita minta pertolongan dari Allah, kita minta bimbingan dari Allah, selesai. Oh, kita senang sekarang tak ada setnya. Oh, setnya. Saya pun sebelum kena sesat dengan GPS, rasa lebih kurang juga. Okay. Yang berhati bagi kat dalam hati kita boleh Google. Oh, no, kita sampai tu tempat orang sampai tu. Tolong dalam hati pergi. Jangan main. Maka sebab itu sekali lagi kita ingat setiap yang kita nampak ada pencipta. Pertama, ini siapa buat? Ekornya carrier, betul? Kita berhenti kat sini. Syukur Alhamdulillah, carrier ni best. One of the best quality company, betul? Kita pun menghargai carrier setengah mati. Jadi perjalanan percuma setengah mati, betul? Tapi kita berhenti di situ terlupa. Siapa bagi kekuatan kehebatan pada carrier? Siapa yang izinkan carrier jadi one of the biggest company? Ni balik jumpa Allah. Sebab itu kita tak act dengan branding. Yang buat brand hebat kita, bukan kamu. Betul? Akhirnya kita hilang kekuasaan Allah. Hilang campur tangan Allah. Yang buat kek, ya Allah, buat kuih koswi, aku sudah bagi balik. Allah mak best kuih koswi. Yang mau boleh order lagi. Saya you best lah kuih koswi. Tapi banyak syukurnya kepada air yang buat kuih itu, kepada Allah yang bagi air kepada air. Kebanyakan kita dia kalau kek, coklat kek best dengan tengok dah tangan. Air tangan kelas pun hilang Allah. Maka sekali lagi kita nak menyemak balik bahawa kalau kita masih punya hanya nampak yang dekat, tak nampak yang jauh, kita akan jadi hamba ini. Kita akan jadi hamba material. Kita nilai orang dari material, dan kita nilai orang dari jumlahnya, kita nilai orang dari speknya. Speknya. Kita nilai orang dari rumahnya, kita nilai orang dari keretanya, kita nilai orang dari datuk-datuknya, dari puan serinya. Kita tidak menilainya sebagai hamba. Allah, orang sombong sikit kita pula. Dia tu. Tak boleh jahat, dia begitu. Kita beramal. Sebab itu kita kadang-kadang buat kerja Allah. Mana Allah tak marah? Kalau buat macam ni jadinya gini ke? Kita dah tahu dah. Pengalaman. Ikut pengalaman saya. Saya dari CEO 20 tahun. Sikit silap tahu dah hujung. Itu kerja siapa? Kalau inilah kecil, besar besok memang jadi perempuan.
Allah, aku dah buat kuih kek coklat ini ikut resipi apa, ya Allah. Jadikan rasanya seperti yang buat kek semalam. Itu masalah, tak boleh menyapu-menyapu itu masalah. Hari ni tuan nasi lemak lain. Esok datang dah jadi lain. Astagfirullahaladzim. Mana nak berbincang-bincang? Bagi sampel kek gaya. Udah dia order bulan puasa, tak jadi pula sama. Betul? Sebab kita rasa kepandaian itu dari kita, bukan dari Allah. Mana nak berkah? Mana nak berkah? Maka sekali lagi semak balik mata kita. Mata kita nampak yang mana? Jauh. Jadi kita ada, Allah katakan ada mata zahir, ada mata hati. Tolong tajamkan mata hati. Bila anda tajam mata hati, anda tidak tepat buruk sangka. Ya Allah, kasut saya ni hilang semua macam kasut yang dia pakai. Jangan dia ambil loh. Penat solat, penat zikir. Sebab itu buruk sangka jadi kosong. Tengok orang pakai lain sikit, pakai yang berletik lalu. Di Mekah kita menilai orang ada 4 lun. Orang solat nampak belakang itu susah perut, nampak perut itu susah perut. Dia gendong anak itu susah perut. Betul? Macam mana nak sujud ni kau orang? Rokok masih boleh lagi. Gendong anak kat belakang, solat depan kita, tak hancur solat kita. Nak rokok anak buat kial-kial lagi tangan, kaki. Nak sujud je. Oh ya, kita punya rosak solat Mekah. Saya nak puasa di Mekah, tapi umur 4 hari bila tak dapat tempat sujud. Ya Allah, surah satu surah kan ada juzuk. Orang Malaysia yang tu tak kuat kita macam Arab. Yes. Mungkin persoalan yang nak dijawab ya. Yes. Bagaimana kita nak jadikan diri kita ni menerima yang segala yang Allah tentukan bagi orang yang beriman lah. Yes, saya. Segala yang Allah tentukan tu adalah baik. Bukan itu yang konsep yang Dr. Rubiah tekankan. Ya. Tiap-tiap sesuatu yang Allah jadikan bagi orang beriman, dia baik. I mean, you have positive attitude toward all things that happen. Of course, Rasulullah ajar yang baik, kita bersyukur, yang tak baik, kita bersabar. That's panduan hadis. I think that's what you are asking. Ya. Itu konsep pertama itu yang betul. Yang pertama, accept yang Allah dengan kita ni gini. Anywhere we go, what you see is God gift, what you hear is God gift, what you eat is God gift, what happen to you is God gift. That's first. Second one, how to be positive accepting. Macam mana kita nak terima anak meninggal ini positif? Macam mana nak bangun? Di sini nak datang yang 6 tadi tu. Kamu percaya ada Allah, tapi kamu percaya tak ada malaikat. Rasa tak di sebelah tuan-tuan sekarang ni ada rakit dan atik. You feel anak. Sebab itu bukan setelah kenal, yakin, ketat dengan Allah, apa jadi dengan Allah bagi? Bukan betul. Bahagia, tak senyum pun tak ada lah. Itu first. That's the thing. Sebab you are protected by God. All the map drawn already. Semua map ni dah dilukis. Di Lauh Mahfuz, everything stated. Kita ini nak fill the blank je. Dia ikut map je. Sebab itu apa jadi? Macam mana boleh jadi doh? That's the first. Sebab itu di dalam rahim dulu, bukankah aku Tuhanmu? Iya. Okay? Dan janji we accept that God is my God, creator. Tapi dalam hidup kita tak nak terima God ultimate. That ultimate power is God. So you have no reason to question. Kenapa nak cerai dia? Wah, isteri tanya suami. Dan soalan itu mati nak jawab. Kenapa awak nak cerai saya? Suka saya, tak saya. Nampak tak? Permissible but not the best action lah. That's it lah. Jadi Islam kadang-kadang memang ada hadis-hadis kan, kalau you redha yang Allah tentukan, terutama musibah
Yes. First instant you redha memang balasan dia terus juga. Tapi as ordinary layman, you will question. That is also concern untuk menahu sebab musabab supaya you boleh berbagi diri lah. Di situlah konsep yang pertama saya kata jadi tongkat nombor 1. To have that letter. Nak dapat letter tu nak kena lagi ada 6 dengan 5 lagi. First ihsan, 6 iman, 5 Islam. You cannot just have the 5 5 tak boleh. You must masak dulu. Genggam dulu yang 6 tu. Kalau genggam 6 tu dapat, and then you get the letter of process. Without that 6 garis tu. First is this person. Okay, saya bawa 2 hari 2 kali itu tajuk ini. Hopefully next week tak tahu. Next time. Tak tahu hari ini tidak. Hari ini adalah last week. We don't know. Every day is the last. Every day is new. So that means the first 2 lessons that you tekan, kita faham tu, you menekankan beriman dengan Allah, kekuasaan Allah, penentuan Allah. The existence of God in you. Beriman, yakin, percaya, ikut, akur, tidak menolak, tidak meramal. Miskin. Pertama accept. Kami akan kata ya Allah, apa nak buat takdir, dia accept. Tapi dia reject, why me? Why me? Why my son? Not his son. Why him? Kita banyak soal. Banyak. Why me? Itu total dengan Allah. Sebab total benar. Because we don't commit ourselves, devote ourselves total to God. Kita rasa sekejap ikut Allah, sekejap tidak. Pergi Mekah berhenti Allah SWT. Banyak sebab Allah takut Allah setengah mati. Sebab cash. Bayangkan Allah buat bumi macam bumi Mekah. Sebut tadi. Ya Allah. Sebab itu Allah takut Mekah. Tapi balik sini Allah tak lekang balik. Sampai airport cukup kan. Sampai Jeddah airport dah bergaduh dah cari beg. Orang nampak beg saya juga. Kenapa tak tarik sekali juga? Travel agent tak ada buat apa. Sampai KLIA Aizat dah hilang takut. Saya kata kita itu kan baru jumpa dia. Baru dia berkesih Allah tak berkesih juga sampai KLIA. Because very number. Dia tak lekang. Dah sakit, dah bukuk, dah apa. Tapi sampai sini lekang. Sebab itu pulangnya tak berkuat. Pergi haji 10 kali. Pergi umrah 1 kali. Haji tambah perlu lah. Allah malam tak boleh gitu lah. Maknanya tak jadi lah kalau mau buat kuih. Itu maksudnya. Mampu kerja besar lagi. Boleh jelas sekali? Thank you for your question. Very good. Jelas. Jadi kekuatan ini yang buat anda tak boleh masuk muka. Terima apa saja yang Allah bagi. Terima bukan mulut. Syukur Alhamdulillah. Tapi sebenarnya astagfirullah. Depan orang syukur, belakang orang nangis apa? Bersama dengan karya. Oh ya Allah memang syukur kita redha je dah. Tapi dalam tu benar. Sebab itu your faith will show. Your word will show. Sampai saya redha cerai kata tapi saya pun tak tahu kenapa. Lah kenapa pula. Saya rasa tak bila salah besar sangat. You kata redha mean no more question. Yes. Accept fully, happy. Ini Allah punya jodoh Allah bagi. Ajal Allah bagi. So, saya ada klien dia minggu ini cerita buku semakin adori dia. Minggu depan saya meninggal. Dia doktor. Kita dapat minta maaf. Dia wak. Betul. Nak sampai terduduk baru. Tempat ini minta maaf dah tak sempat. Cuma ni saya nak buat tu sedekah banyak-banyak segala harta jangan simpan. Segala harta dia sedekah wakafkan. Mudah-mudahan kebaikan yang anda buat untuk dia merendahkan dosa yang menjadi baik kalau buat untuk dia. Allah akan juga timbang kan? Mudah-mudahan timbang bumbu tu memang banyak kok. Kita butuh pun dia macam saya dulu 60-an, 20-an, 30-an kok yang gila. IPT mana yang tak jadi pusat? Segala pusat 7 pusat. Agama tak agama. Zaman tak usah malam ni dia masuk dalam naik Malaysia masuk ke bawah. Gila. Itu zaman itu. Tapi kita tak jalan dalam riset dan dia contoh. Sebab itu saya kata kalau kita jalan dalam tempat jemaah dan dia, kita dah tahu
kat Malaysia ni kita mungkin bila ada sana. Kalau datang balik ke insafah. Okay? Sebab itu Allah kadang-kadang tak dulu. Sebab itu kata Allah kata, kenapa aku bagi sakit? Kerana sakit itu aku dah bagi tahu tiap sakit yang kamu terima ampunan dari Allah. Tak ada aku ampun. Ini lama tu waktu 3 bulan tak baik-baik. Memang tak baik. Sebab cakap tak baik. Semua bapak tu dah makan yang cahaya biji yang semua dah. Saya kata dari mana dulu. Itu je belum. Itu yang Nabi suruh hang tak buat tu pasal ini. Contoh. Boleh nampak? Maka kekuatan yang nak dibangun dari hari ini sampai bila-bila, kita tak tengok orang kerana orang. Tak tengok anak kerana anak. Tak tengok suami kerana suami. Anak hadiahnya ya Allah, ya Allah. Hadiahnya mengaga pula ya Allah. Bantu aku ya Allah. Aku bagi buat jahat di sini. Tapi anak aku ni ya Allah ujian dia besar. Bagi aku kuat ya Allah. Bagi aku bantu jumpa ayat-ayat Quran yang aku boleh sembuh ke hidup dia kat telinga dia. Bergantung daripada Quran. Sebab itu kalau kita tak dengan Allah, kita buka Quran mak keluar yang tu. That's always the case. Okay? Dia akan keluar apa you nak kalau you jujur dengan Allah. It happen. Kasih nikmat itu. Jangan dibuka dia. Dibuka dah kita tidak dapat. Pagi cakap tak sampai buka lepas. Memang jadi. Contoh. Okay? Jadi itu ihsan. Kita kata 165 ni. Ini prinsip kita dah habis tahun. Ini belajarnya, inilah skop besar. Kedua kita kata rukun iman yang pertama tadi percaya kepada Allah. Maka yang kita bincang tadi, kita dah raja akhir, kita dah ada kekuatan, semua dari Allah. Maka kita dah bangun pada kekuatan ini aku nak bawa sampai mati. Dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam pertuturan, dalam penampilan, dalam ibadah. Sebab itu anda setiap kali berdoa boleh nangis. Sebab kita kena jadi pakir sebagai-pakir daripada Allah. Kita jadi sehina-hina daripada Allah. Kita jadi serendah-rendah daripada Allah. Hamba! Ya Allah, slave tu. Kalau contoh kantin pakai tu, slave mana? Tak makan. Film negro, dia dah mahu beli. Apa dia? Apa dia? Tak apa dia, tapi kita dah tahu. Bayang bila jadi hamba, rupanya 2 bekam kurma untuk makan hari itu. Tapi taatnya dengan Tuhan setengah nyawa. Kita buat kerja apa? Ribu-ribu. Tapi kawan saya buat belanja bulanannya, suaminya bagi 50,000. Bergaduh naik mahkamah, turun mahkamah. Sekarang dia nak potong dia lah punya ikan. Saya tahu jumlahnya berapa? Ada? Saya tak tahu jumlahnya berapa. Jadi sekarang tinggal berapa dia? Tinggal 30,000 je. Astagfirullahaladzim. Banyaknya. Bila kamu ngabur jauh berkat. Bila kamu ngabur jauh 50,000, tak ada maknanya 30,000. Hilang maknanya. Saya kata nanti saya dapat 30,000, macam apa BJ tak dapat saya 30,000. You get it every day. Saya ingat 30,000 nanti, 3,000, 5,000. 30,000 dah cik. Berarti saya nak pergi London. Dia bagi sikit, dia duit belanja. Jadi sikit dia apa? Agak-agak apa? Kalau bukan 100,000 is more. Orang yang saya tak dapat shopping dari dia bagi sikit dia belanja. Duit pasarnya 5,000. Duit pasar tapi Datuk tak pernah makan rumah. Jangan main-main, dia jalan tak jawab, dia tak pernah buat. Itu politik. Oleh itu sekali lagi, itulah jadi bila penceramah jadi kaunselor ada macam-macam kes. Di mana tak nampak Tuhan, Allah limpah berlampak nikmat, kamu tak nampak. Ini kita kata bila kamu rabun, aku pun tak boleh bantu. Jadi caranya selamatkan isteri dulu. Orang yang akan berhubungan kamu tak sih bagi ibu dia bagi saya bagi sini. Isteri jalan dulu. Isteri juga Tuhan. Biar tengok isteri dah terang. Dia balik pun tak tanya, tak balik pun tak tanya.
makan pun tak tanya, tak makan pun tak tanya. Awak ni mana tu? Tak ada tu. Awak jumpa siapa tu? Saya mau jumpa Tuhan. Selama ini saya jumpa setan. Tapi setelah itu semua jumpa setan. Maka ibu aku biar sebab kita tak bisa jadi orang yang bawa tu biar rumah pagi lah petang malam. Bila suami ada bila malam, okey malam. Panggil ustaz segala ustaz. Nak bantu supaya dekat dengan Allah, supaya rezeki Allah tu boleh dihadiahkan dalam bentuk yang lebih baik daripada dia belanja ke dia belanja ke shopping beli yang handbag bal-bal ribu apa hal. Boleh nampak? Okey, yang kedua, kalau boleh ada waktu, kita nak jumpa dan kemarin kita nak jumpa ihsan, kita dah rasa Allah dekat, kita dah rasa ada kiraan, kita dah rasa ada hukumnya. Sebab itu bila kamu ingat akhirat, kamu akan jumpa namanya himpitan alam kubur. Dihimpit sampai pulangnya. Satu kes orang pemuda 18 tahun meninggal, tapi maknya mimpi 3 malam. Dia mimpi 3 malam. 3 malam maknya mimpi dia hidup. Dia minta maknya gali kubur. Sebenarnya dia masih hidup. Dapat kebenaran doktor di dalam kondisi nonek gali. Memang dia masih hidup. Okay. Dia angkat baru 3 hari dalam mix semua. Walaupun tak boleh jalan, dia koma dalam 3 minggu koma. Tapi sempat hidup 6 bulan untuk belajar apa kesan di alam kubur. Baru 3 hari dah tak boleh jalan. Contoh itu Allah bagi pada keluarga dia. Okay. Sebab itu tidak ada motivasi teragung yang kita dah membuat kita rasa dekat bila kita merasa aku solat sebab aku dah nampak faham api neraka depan muka. Aku dah rasa api neraka jilat kulit aku. Siapa nak masuk syurga dia fikir neraka. Bukan nak masuk syurga, ingat syurga dah. Syurga dah garanti cantik, dia tak payah ingat. Tapi ingat neraka, aku masuk ke mana? Sebab itu tidak orang yang sayang Allah nak kau semua pintu masuknya apa? Orang yang merasa bahagia, orang yang menggunakan seluruh hidup yang dia ada satu perjalanan jumpa Allah. Hidup ini satu perjalanan pengembaraan nak jumpa Allah. Aku nak bawa apa nanti dalam perjalanan ni? Dapat banyak pahala ke banyak dosa? Yang tadi kata, layarlah kamu dengan tenang dan bawalah kurangkan beban, lebihkan bekal. Jangan bawa balik beban, bekal tak ada, mati dalam perjalanan. Ini besar. Maka baru pada kekuatan. Yakin pertama ada malaikat, betul? Sebab itu katalah ada sekarang ada yang tengok WhatsApp apa tu. Ini dengan tentang kuliah ni. Betul? Handphone aku suka aku. Tak baik. Dah bangun, saya buat. Betul ya? Dia tengah rakam. Kan tengok WhatsApp, betul tak? Rasa tak selama bagi kuliah tapi dia baca Facebook atau baca WhatsApp. Malaikat tengok. Turun tangga dia jumpa orang berkenalkan dia. Sebab itu bangun balik kekuatan. Apa pun yang kita buat. Ini cerita seorang pemuda ni yang dapat daripada dunia. Seorang pemuda datang pergi interview. Oleh kerana ramai orang dia nak pergi tandas. Dia pergi tandas dulu. Dia nampak ada satu keluar dari tandas, dia nampak kepala mayat tu tak bising. Dia tengok-tengok ke kanan, kat bawah tepi sini ada terselit terus gigi. Lama. Dia pun ambil dulu gigi. Apa dia buat? Cium-cium. Bila panel TV masuk, tanya kamu siapa? Saya peserta itu dulu. Kenapa kamu cuci tandas sebab kamu bukan ahli syariat ini? Saya buat kerana Allah itu cinta kebersihan. Saya yakin malaikat mencatat apa yang saya buat. Maka saya buat kerana Allah. Bukan kerana saya orang syarikat atau saya siapa-siapa. Saya percaya ada malaikat yang catat setiap yang saya buat. Sebab itu saya buat yang baik ini kerana Allah mahu orang berbuat baik. Walau sekecil mana sekalipun.
Tuhan lagi pesan, buatlah di mana kamu berada, buatlah kebaikan walau sebesar mana pun. Kerana berpegang pada janji Allah walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah, satu biji gandum yang dipotong 1000. Kalau kita Malaysia ni beras lah, satu biji beras dipecah 1000. Satu portion tu satu zarah. Tak boleh tengok pakai mata kasar, kena pakai mikroskop. Yakin dengan malaikat, katalah turun tangga tadi nampak seliput yang sepak-sepak. Dia pernah ambil tak. Ada 2-3 masjid dah buat. Kita dah tahu siapa yang tutup. Mungkin pengawal, mungkin sebenarnya. Kita balik nanti kita nampak seliput kita dah tak ada keluar. Kita masukkan seliput kita dah ada gini. Kita di luar seliput kita dah ada gini. Kita tinggal. Ini pekerjaan salah seorang pembantu Rasulullah. Setiap kali Rasulullah masuk, dia akan pusing untuk Rasulullah. Ini konsep yang orang tu faham dan dia susun. Tak ada siapa semua pun, tak siapa tengok pun. Tak ada orang tanya siapa yang pandai susun. Ada ke? Orang gitu aja kan. Tapi hati kecil kan bertanya, ya Allah, siapa yang baik hati ini, ya Allah. Jadi melihat itu mungkin tak susun di rumah kita nanti susun. Tidak, susun tak? Kalau tak ada mak kasut, ya Allah, tak tahu macam mana pun kasut. Tahu ke tidak? Kerana kita rasa itu bukan kerja kita. Dia orang cuci tangga sebenarnya pada pabrik toilet. Pakai kan itu bukan cuci. Di hotel sahaja kita tak cuci. Sebab ini Inggeris, kan apa itu cuci? Kebesarannya cuci sikit. Sebab itu tanda sekolah kita kotor. Orang Jepun dan tadika sudah belajar bawa gaya cuci tangan. Sebab itu mereka sangat terperanjat dalam syariat Islam. Yang agamanya Islam tapi tandasnya sangat memalukan. Korea Japanese Islam. Seorang pelajar Korea saya 24 tahun datang ke Malaysia 3 bulan belajar bahasa Melayu. Kamu nak bercakap di mana bahasa Melayu? Kalau orang Korea, kalau orang Malaysia datang, dia tak boleh bohong kamu. Anak Jepun dari beberapa syarikat di Jepun datang belajar bahasa Indonesia. Why? Because they cannot cinta sebagai Indonesia. Sebab itu orang Jepun bercakap bahasa Jepun di mana pun, termasuk di bangsa-bangsa besar. Orang Malaysia baru ke airport dah cakap